Hai, Assalamualaikum. Saya dijemput untuk bagi bengkel lah untuk teknologi AI dalam konteks pendidikan dan inovasi oleh Kolej Komuniti Kuala Langat. Jadi ini antara persoalan yang saya bermain. Betul ke mereka ni nak tahu tentang AI dalam research? Maksud saya, boleh ke at the first place kita nak gunakan AI dalam pendidikan? Waalaikumsalam. Menarik tu. Sebenarnya, AI memang dah semakin meluas dalam penyelidikan, terutamanya untuk analisis data, penulisan literatur dan juga mempercepatkan proses inovasi. Banyak penyelidik dah gunakan AI untuk bantu dalam literature review, data extraction dan analisis statistik. Jadi memang ada tempatnya dalam penyelidikan. Soalan mereka mungkin lebih kepada bagaimana nak gunakan AI dengan etika yang betul dan cara memaksimumkan manfaatnya. Anda boleh tekankan tentang best practices, limitasi dan potensi AI dalam konteks penyelidikan dan inovasi. Okey, terima kasih. Sama-sama. Kalau ada apa-apa lagi nak dibincangkan atau nak tips lanjut, beritahu je. Good luck dengan bengkel tu. Okey, tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu bagi saya tukar saya punya kamera kejap ya. Okey, tutup kamera ni, kita buka kamera ini kecil. Okey, tuan-tuan dan puan, tadi saya baru demonstrasikan bagaimana saya bersembang dengan AI ataupun nama lain yang AI ini adalah ChatGPT lah. Tengok macam mana dia respon tentang penggunaan AI tadi. Okey, saya ambil masa ni untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Raja Muhammad Khairuddin Bayrus. Akan menjadikan jemputlah oleh tuan-tuan dan puan pihak Kolej Komuniti Kuala Langat untuk saya berikan perkongsian lah berkaitan dengan penggunaan AI dalam konteks pendidikan dan dalam konteks inovasi. Jadi saya terpanggil untuk menjadikan video prabengkel ini. Jadi sepatutnya tidak lama lah. Jadi saya akan ceritakan sedikit apa matlamat dan bahan-bahan yang saya akan gunakan. Saya akan bagi lebih awal lah. Jadi tuan-tuan, perempuan, doktor-doktor mungkin boleh explore lebih awal lah. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan boleh pergi dekat kita punya scan QR code kita ni. Okey, dan nanti tuan-tuan akan dibawakan kepada aplikasi bengkel. Bagi masa tu scan, boleh pause dulu. Okey, so ini akan aplikasi bengkel yang akan adalah yang akan termaktub dalam kita punya QR code tadi tu. Okey, so tuan-tuan puan, sini semua ni, ini anda saya panggil sebagai mini app dia clickable. Dia tak adalah aplikasi sebenar tapi dia mini app lah, konsep macam apps. Tuan-tuan boleh klik mana-mana yang boleh klik ni, ada gambar-gambar tangan dan apa semua ni kita boleh klik. Sebagai contoh, kalau saya klik pada ChatGPT kat sini, simbol dia ataupun perkataan dia ni, dia akan bawa kepada ChatGPT lah. Kalau kepada Gemini, dan ini saya akan cuba lepaskan secara ringkas. Namun untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, doktor, kita akan fokus kepada ChatGPT. Dan untuk makluman juga, saya akan menggunakan ChatGPT yang berbayar. Tetapi tiada masalah jika tuan-tuan dan perempuan masih tidak menggunakan yang berbayar. Dan kita akan cuba lihatlah bagaimana. Dan tapi memang matlamat bengkel saya, personally saya akan racun lah tuan-tuan dan perempuan untuk subscribe ChatGPT. Okey, berbayar. Okay, tapi kita ada strategi lah, nanti kita akan ceritakan nanti masa bengkel besok. Baik, dan semua ni boleh klik, tuan-tuan boleh try. Ini antara AI yang biasa digunakan oleh lah. Tetapi untuk bengkel saya cakap secara jujur, secara terus terang, memang saya terhad menggunakan ChatGPT sahaja. Dan untuk kalau buat penulisan systematic literature review ni, kita akan tambah sikit Ryan AI. Tapi Ryan AI ni bukan AI pun, dia hanya adalah untuk satu bentuk website pengurusan, mengurus artikel-artikel, kita punya bahan-bahan dan sebagainya. Tidak, dia ada unsur AI, tapi yang saya akan tengahkan ni yang bukan AI lah. Baik, jadi kalau kita klik tuan-tuan perempuan, untuk maklumat tahu lebih lanjut lah tentang diri saya, boleh klik pada gambar saya ni, boleh klik dan kita akan bawa kepada tentang saya lah, saya punya resume. Tapi tuan-tuan perempuan, matlamat saya bukan nak tunjuk saya punya background saya sangat, sebab memang biasa je, tak ada apa sangat. Cuma mungkin matlamat saya bila saya kongsikan ni, kalau ada pertanyaan, kalau ada persoalan, tuan-tuan dan perempuan boleh deletekan soalan tu sesuai dengan saya punya background lah. Okay, mungkin ada yang berkaitan kan. Okay, dan saya juga ada Telegram group, group support group, tuan-tuan boleh, dan dia akan bawa pada tuan-tuan lah.
kepada Group yang mana saya gunakan dia untuk perkongsian-perkongsian dari masa ke semasa, apa sahaja berkaitan dengan AI, khususnya dalam konteks systematic literature review dalam pendidikan lah. Dia punya niche sebenarnya dalam penggunaan AI. Baik, so kalau tuan pergi pada sini pula, ada beberapa item kat sini. Kalau kita klik pada pengenalan AI, tuan-tuan akan dibawakan kepada bahan bengkel yang kita akan gunakan. Ini yang utama lah. Kat sini saya ada letakkan notes, akademik, slides. Okay, like, kalau ini sebenarnya tuan-tuan boleh check lah nanti. So saya tak terangkan lebih detail, tapi apa bahan yang ini untuk pengenalan AI. Tapi tuan-tuan jangan salah faham lah pengenalan AI, tapi saya tidaklah terlalu basic. Lebih kepada bagaimana saya strategikan penggunaan AI dalam konteks pendidikan secara berkesan. Lebih pada itulah. Kan saya konteks balik kepada apakah LLM dan apakah ChatGPT. Tidak, saya akan lebih kepada penggunaannya lah. Kemudian kita akan tengok sedikit kepada kajian tindakan. Dalam konteks kajian tindakan, reaction research ataupun AR ni, bagaimana kita boleh manfaatkan AI. Sebenarnya semua kat sini sebenarnya yang AI, yang ini semua bukan tak ada kaitan dengan AI sangat. Semua ni lebih detail kepada framework berkaitan dengan kajian tindakan, systematic literature review dan sebagainya. Tetapi ia berkait juga, sebab dalam pengenalan AI ni saya akan tekankan kepada tuan-tuan, penggunaan AI, ChatGPT dan sebagainya tidak akan berkesan tanpa kita mampu buat secara manual ataupun kita faham manual proses dia. Jadi kita tak boleh skip itu, sebab AI tidak akan mampu menggantikan kita. Jadi kita kena faham. Kalau tidak, bila kita mengharapkan sepenuhnya kepada AI, maka ada dua kesan. Pertama, kita akan dapat kualiti yang tidak bagus lah. Memang tak bagus, memang tuan-tuan paksa pun memang kualiti dia antara tu je lah. Dia tidak sama macam manusia buat kalau kita bergantung 100% pada dia. Apa yang dia outputkan tidak sama. Dan yang kedua, dari segi etika lah, kita sebagai penyelidik ataupun kita sebagai pendidik yang ingin buat pendidikan berkaitan dalam konteks kerja buat kita, kita nak dapatkan maklumat ataupun tempatan yang baik lah. So AI memang akan fokus pada proses kita. Tapi walaupun saya sebut membantu, saya minta tuan-tuan perempuan buang jauh-jauh. Bila saya membantu ni macam membantu je ke? Tidak, membantu yang advance level lah, hyper punya membantu. Ibarat kita ada, kalau kita ada clone kita, yang clone kita akan buat kerja lebih, kita buat kerja sikit je lah. Itulah tamat kita menggunakan AI dalam kita punya penyelidikan inovasi, pertama sekali untuk kata orang berminat lah, lebih bersemangat dan lebih bermotivasi untuk menjalankan penyidikan. Terutama sekali dalam konteks kita sebagai seorang pekerja, sedang bekerja, ada kerja buat hakiki yang lain, maka untuk menjalankan penyidikan itu mungkin satu cabaran. Dengan wujudnya AI, kita akan dapati dua perkara akan dikurangkan. Satu, beban kognitif, mana kita punya kepala otak kita ni kan kuranglah sikit digunakan. Dan dari segi masa paling penting lah, produktiviti kita, masa kita dikurangkan banyak berbanding yang kita biasa buat sebelum-sebelum ini. Dulu mungkin setahun sekali kita boleh buat satu research, satu inovasi kan. Sekarang ni hopefully dengan wujudan AI, kita boleh buatkan sebanyak lah lagi. Okay, mungkin 2-3 tidak mustahil. Okay, so tuan-tuan boleh klik pada kajian tindakan systematic literature review ni. Kalau tuan-tuan nak follow, this is my niche. Sebenarnya ni saya telah menghasilkan setakat ini 4 paper review lah. 4 paper review, daripadanya systematic review, 1 book review lah. Okay, memang saya gunakan metodologi systematic literature review dan memang ini saya adakan bengkel-bengkel dan sebagainya. Okay, nanti kita akan lihat. Kemudian kat sini untuk penulisan general lah, kita ada kerangka. Saya tidak akan perlukan sekarang, kita akan terangkan lagi. Yang ini catatan bengkel. Kalau tuan-tuan klik pada sini, ini akan jadi kosong lah template. Ini yang saya akan gunakan secara langsung semasa bengkel nanti. Mana kalau saya ada tulis barang prompt, saya ada tulis barang maklumat-maklumat penting, link yang saya share, tuan-tuan boleh akses juga at the same time. Jadi tak apalah, tak payahlah tuan-tuan nak catat balik, nak tulis balik. Tuan-tuan hanya copy paste saja dekat sini. Itu strategi yang kita gunakan lah. Baik, seterusnya video prabengkel ini ialah video yang kita akan tengok sekarang ni ya. Sebenarnya tuan-tuan boleh klik pada sini lah. Tuan-tuan akan klik ini dan akan keluarlah video ini nanti. Dan berkaitan dengan promosi ini saya tak nak tekankan lagi. Tuan-tuan boleh buka dan tengok. Dan nanti saya akan terangkan lebih detail semasa bengkel nantilah. InsyaAllah ini sedikit daripada apa yang telah saya kerjakan, dan saya dapat manfaat daripada banyak
feedback yang sangat positif daripada ramai peserta ataupun sebab yang telah membeli produk-produk saya, dan saya cuba kongsikan manfaat tu. InsyaAllah nanti kita akan terangkan lebih detail lah. Jadi itu saja dalam video ini. Jadi saya nak tekankan dengan kesimpulan, saya harapkan dengan bengkel kita memang agak ringkas sebenarnya 6 jam tuan-tuan perempuan. 6 jam ataupun 1 hari lah, 1 hari penuh tu tidaklah banyak sebenarnya, sebab saya telah menjalankan bengkel SLR saja. Gunaan AI untuk SLR saja selama 2 hari pun tidak cukup. Malah kalau yang cukup ni sebenarnya dalam 4 hari. 4 hari baru cukup, 4 hari full baru cukup. Jadi nak bayangkan kita nak cover semua sekali memang tidaklah dapat 100% secara detail, tapi kita cuba supaya bila at the end of the bengkel tuan-tuan mampu berterbangan secara bersendirian. Maksudnya maknanya tuan-tuan dah cukup mahir untuk explore dan dapat manfaatkan dengan lah. Itu saya punya matlamat. Dan seterusnya meraihkan matlamat institut College Community Kuala Langat sendiri. Lebih bersemangatlah tuan-tuan untuk buat pendidikan, untuk buat inovasi, dan membantu tuan-tuan puan juga mengurangkan beban kognitif, mengurangkan masa yang digunakan lebih banyak. Sebagai contoh, SLR biasanya orang buat 6 bulan. Paper-paper yang saya telah ajar mampu menyiapkan dalam tempoh 1 bulan dah boleh start dah. Maknanya buatlah. Dan baru-baru ni saya buat satu paper conference dalam masa 12 jam saja. Yang penting data ada lah. Okey, baik, itu kita akan kupas lebih lanjut nanti. Okey, itu sahaja untuk video para bengkel ini. Saya jumpa tuan-tuan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.